Dan kata juga ulama, jaga akan kemaluan dia ni panggil hubungnya di antara lelaki perempuan. Jaga juga kehormatan tu. Kita selaku orang tino, ya ada kehormatan dia. Kita selaku jantan ada kehormatan kita orang jantan. Lebih-lebih lagi orang tino jadi pasal isteri yang ada suami tu. Jaga kehormatan di sini makna hubungnya di antara kita orang jantan, tino dengan tino jantan, tino. Buat hubungnya hidup kecek. Allah tak ada, jaga kehormatan langsung. Tino kecek dengan jantan, tino tu bini kita dah. Jantan kecek dengan tino tu, jantan tu laki kita dah. Hidup kecek supaya lebih daripada gapo. Tak ada sekat teh gapo yang bahagia. Oh, sama sore hidup kecek dari bilik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak jaga kehormatan. Kecek, sedar. Lah tino nyata kecek lah. Tuan-tuan atau berjuruh lah. Oh, guru sekalipun kalau jadi masa hidup tino kan nyata song-song ni neng toneng ni, ia bukan benar. Dia kena jaga belakang benda-benda itu. Isteri kita kena royak dia. Kecek dengan nyata lain kat ngapa berjuruh benar, lemah benar benar, manis benar. Pun ngatuk laki Allah. Tok laki pun support, bawa kecek dengan tino lain Allah manis benar, sedap benar. Orang bini Allah. Gimana? Dengan bini. Tak jaga kehormatan lah. Sebab itulah kita tino jangan sedap gula kecek dengan orang tanpa muhrim. Tanpa muhrim. Orang yang sah nikah kita jangan sedap kecek. Kecek hanya sekadar pun nak penting je. Lalu boleh kat katuk muka lu dah lalu depan dia. Lalu jenis macam katuk muka dah. Jaga kehormatan belakang ni. Nak pada syurga belakang ni. Aflaha syurga di akhirat esok ni. Kita lihat tak pada main ya. Di rumah pak tok lelaki tak ada. Tak ada habis tak apa masuk. Lalu kecek tak jaga kehormatan. Itu mudah-mudahan lagi ulama termasuk lakon jaga akan kehormatan dia. Lebih lagi pemuda-pemudi jaga kehormatan tu. Benda-benda yang bawa dia pergi kepada zina. Sebab nak siapa zina bukan zina selalu dia kena ada pak kecek dengan manis jumpa situ jalan ke situ. Dia jalan pergi kepada zina tu. Jagalah hafizun kehormatan kita tu. Allah Akbar. Kita orang yatim pun kena royak lah. Nampak itu nak kita duduk kecek yatim seorang kita. Allah nampak tak jaga benar. Kita yatim pun supaya nampak bagi kita duduk kecek dengan yatim tu. Allah tak jaga. Kalau nak nikah lah buat dua je. Sedap duduk sikit. Hanya kecek juga tak jaga langsung kehormatan kita, kehormatan dia. Illa ala azwaji, kecuali isteri dia dekat suami dia, au ma malakat aiman fa innahum ghairu malumin. Maka sesungguhnya mereka tidaklah dicela. Tak apa ngatuk laki bini dengan saya, tak ada apa, tak ada dicela oleh syariat atau agama Islam. Tuhan tak ambil kira, tak dosa lah. Tercela si mana tak dosa lah. Dengan isteri kita lah tentu lain daripada isteri kita. Maksudnya kena dicela tu yang murih dosa. Subhanallah.